Revolusi kerana masyarakat hari ini kebanyakannya menonton melalui telefon, khas ni budak-budak muda Gen Z ni. Jadi ini yang tengah hot di pasaran, bermula daripada negara China, Korea, dan kita juga entertainment kita yang pembuatan drama ni juga takkan ketinggalan untuk menghasilkan vertical drama ni. Tetapi hebatnya dekat Malaysia, vertical drama kita kebanyakannya dilakonkan oleh pelakon-pelakon yang ada nama. Kalau di negara luar banyak vertical drama ni memang banyaknya pelakon baru kan. Okey, Dan kalau buat apa macam kita punya drama-drama vertical kita diarahkan oleh pengarah-pengarah yang ada nama besar dan juga pelakon-pelakon yang ada nama. Dan saya rasa ini memberikan kelebihan impak lah kepada terbitan vertical itu sendiri, di mana di P Entertainment kita memilih tidak meniru cara orang luar buat vertical, mana orang kaya tiba-tiba kahwin orang miskin. Tak, kita buat drama biasa kita mencerminkan wajah Malaysia. Kalau mereka rasa 4 episod percuma tu atau 5 episod percuma, mereka rasa nak tengok lagi, mereka kena bayar sikit lah. Dengan P Entertainment RM3 lebih satu bulan, so saya rasa terlalu